Alhamdulillah. Itu dia kayu satu lori pellet habis, selesai. Yang lain-lain tu kita buat kayu api. Itu kita buat kayu api tu. Dia boleh pakai kan. So yang ni tinggal satu lagi boleh pakai untuk nak buat tempat tanaman lah, macam broder tu kan. Ni kita nak siapkan pasu. Pasu bunga tapi tak berbunga lah. Nak letak pokok tin kot, buat besar sikit. Boleh tahan lah, nak boleh sekeping-sekeping kat bawah. Pilih-pilih kayu lah tu. Kayu dah habis lah, gaput habis lah. Ada satu lagi boleh letak kat sana. So kita rehat-rehat kat sini dulu. Dah petang lah, boleh duduk kat sini. Baru kita paku ambil rehat, ambil angin. Nak boleh siap tak keping tu, boleh tahan juga. Tinggal lagi nak cantumkannya. Cantumkan, dah selesai. Sekejap lagi kita perang dengan tikus. Esok nak cari tali lah untuk nak buat atap tu, bagi siap-siap atap pintu gerbang tu. Mudah-mudahan insyaAllah. Sikit lagi. Kita tengok jagung. Siap. Ini kita tengah bor tanah ni, tengah bor kompos dulu tu. Kita tak bukul lagi. Bor tanah kita gaul-gaul peram dulu. Nanti baru kita buat tanam. Jangan kalau kabut, slow and steady lah. Tengok jagung apa pakai rooster tu. Oh, not bad. Ni jagung apa? Black corn. Dengan apa? White corn and sweet corn. So itu hari rebah habis rapat angin tu. Jadi kita angkat balik satu. Angkat balik. Dah naik elok lah, alhamdulillah. Sihat lah. Lepas tu yang tu pun dah naik bunga dah kunyit. Ni lah kita nak kena patah dulu tanah ni. So batang-batang pisang ni kita akan buat kompos. Jadikan dia kompos. Biar dulu. Cuma yang heran semai biji apple tu tak tumbuh-tumbuh. Padahal apple tumbuh apa? Dengan pokok apa ni, pokok kalsium. Kita biar dulu, kalau tak tumbuh nanti tu kita akan buat pasu lah. Apple tu kita tanam pasu besar tu. Kita nak buat dalam apa, pokok tin tu kan, pokok tin. Ini kan nak buat strawberry. Kita tengok lah macam mana nanti. Kita tengok keadaan macam mana. Boleh siap satu-satu tong ni pun puas juga. Kita nak susun ni, kita nak buat walkway, masuk sikit-sikit kan, baru kita start. Mana siap kita tanam, macam tu. Ini memang siap dah, boleh tanam dah. Tapi saja kita buat kompos. Baru pokok sihat. Jadi macam ni tak apa dah, dia dah sihat dah. Alhamdulillah. Petang-petang rehat sini syok kan. Tapi sini tapak ni nak buat telaga ni. Kita buat telaga sini. Tak apalah, nanti kita injak sikit lah. Dah siap nanti. Cuma duk pick up tu, sangkap by try tu. Ada veterina nak bagi tu, tak tahu mana, tak tahu. Kita tak tahu mana dia bagi tu, nanti kita try lah just. Yang penting kita nak siapkan benda lah dulu. Jadi ni nak beli sekeping-sekeping pada. Dah siap dah sekeping-sekeping. Tinggal nak gabungkan saja, nak kemaskan lah. Tengok pasu ni pasu besar. Kita nak buat pokok tin. Dah member kita nak bagi. Dia dah tanam tumbuh dah. Mudah-mudahan insyaAllah lah menjadilah. Okey. Nak hujan ni, alhamdulillah.